Alhamdulillah, macam kita orang ni kais-kais, ada kadang-kadang tak ada. Sebab tu lah kita orang beli agak-agak aje. Cukup makan. Okay, kalau tu nak tanya secara jujurnya Kak Engku sebagai seorang ibu, bagaimana cara Kak Engku membesarkan anak-anak supaya mereka berdisiplin bab makanan? Kata tak boleh membazir, tak boleh cerewet, bagaimana? Saya tak nak membazir. Saya dengan anak-anak saya ni sebenarnya daripada kecil saya memang dah didik kalau nak makan, makan bersama. Okey. Tidak boleh asing. Ya. Dan hidang apa semua mesti makan bersama-sama. Lepas makan bersama mesti kemas bersama-sama. Beli ikan pun, pergi beli barang pun bersama-sama. Jadi diorang tahulah bajet mak dia beli macam mana apa semua. Jangan beli membazir. Kalau tak makan, jangan beli. Jangan ikut nafsu lah. Kita nampak nak ni, ambil lah nak ni tapi tak masak pun. Okey. Kan selalu ni kalau kita tengok kadang-kadang orang beli apa tu cili sos banyak-banyak, orang beli kicap banyak-banyak kan. Tapi orang luar ni tak ada. Konon-kononnya nak simpan stok. Okey. Tapi sebenarnya expired date dah lepas tu. Dah lepas tu. Mazir tak? Mazir. Mazir. Jadi kita jangan buat pembaziran. Kita beli, kita tengok, okey kita boleh fikir okey anak kita 2 orang. Okey, kita beli kicap untuk apa? Okey, 2 cukup lah kan, jangan lebih-lebih. Jangan kita nak tunggu dalam stok. Makanan air ni semua tu banyak ni. Ini masih nak makan dia. Tapi kalau dia banyak duit tak apalah. Alhamdulillah, macam kita orang ni kais-kais, ada kadang-kadang tak ada. Sebab tu lah kita orang beli agak-agak aje. Cukup makan. Kira rajin jugalah Kak Engku masak di rumah Bukan kiranya rajin. Memang hari-hari masak? Kena rajin. Kena rajin. Kalau tak rajin anak saya lapar merangkak dia. Mungkin ada mamak zaman sekarang ni kan order. Oh, saya tidak membenarkan anak saya memorder. Okey. Tidak ada Grab, tak ada. Semua masak je Kak. Sampailah hari ini. Alhamdulillah. Okeylah, kita imbas baliklah zaman Kak Engku kecil-kecil. Mungkin start belajar memasak pada usia berapa? Dan air tangan pertama Kak Engku sendiri? Saya, air tangan pertama apa saya buat? Som-som. Apa tu? Nama kuali. Bubur som-som. Dia bubur sekarang bubur. Bubur som-som ke? Bukan? Dia som-som. Itulah pertama air tangan saya. Okey. Masa tu saya tengok mak saya buat, lepas tu mak saya keluar pergi mengajar, lepas tu saya kat rumah buat sendiri. Masa tu pakai dapur minyak lagi. Warna biru butterfly tu kan. Tahu? Itulah. Usia berapa tu? 6 tahun pun. 6 Okey. tahun. Dan selepas itu menginjak usia remaja semua, adakah dah timbul minat memasak sebenarnya? Saya berminat memasak. Bila dah mendekat remaja kan, kadang-kadang remaja kan memberontak, kadang-kadang malas nak masuk dapur, nak kena dikerah pun nak masuk. Jadi macam mana? Kita tak boleh. Kalau kita dah dikerah, kena palang pintu dengan mak kita. Ya. Kita memang dah disuruh daripada kecil lagi untuk belajar masak, kemas, pakai baju lah, apalah apa semua. Kerja rumah tu memang saya dah dididik dari awal. Itulah yang saya didik. Macam mana mak saya didik saya, macam tu saya didik anak-anak saya. Okey, faham. Adakah top 5 makanan favourite Kak Engku sendiri? Top 5? Ya. Nasi salad, tahu, tempe, Ayo. tomato, Okey. spaghetti. Spaghetti. Okey, right. Terima kasih.